dengan berkenderaan perlu atau Tak, mekanisme secara terperinci kita buat, tapi saya tidak fikir rakyat biasa rusing sebab 85-90% tak terkesan. Apa pun kaedah yang akan diperkenalkan dalam isu rasionalisasi minyak non-95, janganlah dengar ni apa ni fitnah-fitnah. Di bulan puasa pun dia bangkit ya. Umpamanya kita naikkan elektrik, yang naik itu untuk golongan kaya sahaja. Begitu juga RON 95 ya. Malah kita kaji apakah 85%, apakah 90%, tak payah tak dikenakan rakyat. Yang akan dikenakan siapa? Orang asing dan orang yang maha kaya lah. Kalau gaji dia pendapatan RM50,000 sebulan, bayarlah sikit. Tapi umumnya tak ada terkesan. Saya ingat yang depan ni, yang wartawan di depan ni semua tak terkesan. Melainkan ada wang gelap masuk tu saya tak tahu. Okey, baik, terima kasih. Maaf zahir batin.